Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. So, ini adalah sambungan video semalam. So, kita orang dekat kat mana noh? Genting Highland. So guys, untuk part 2 ni aku rasa agak rushing sikit disebabkan sebenarnya kita orang tak ada part 2. Tapi disebabkan kita orang keluar hari ni, maka terjadilah part 2. Okay? Now, kita orang dekat Genting Highland and kita orang nak naik cable car kat belakang sana tu. So let's go. Alright guys, so now kita orang dekat entrance Sky Central ni. Aku terpaksa record macam ni disebabkan aku pegang barang dan aku pegang anak aku. Tara, actually aku dah pernah naik dah cable car ni. Tapi masa aku kecil dululah dengan family aku. Mame diam je Mame. Mame gayat Gayat Apa dah duduk sini? Kacau. No, duduk sebelah Mami. Let's go berlepas. Kami duduk sana tak ada awal tu. Apa dah dah ni? Kali tak gelas kita. Oh, you sikit Mami. Mami gayat. Weh. Apa tak tahu nampak ke tak dalam footage ni? Tu. Tapi kita orang je lah nampak. Oh tu atas tu. Ni. Sana Macam je. kesan sikit. Kesan sikit. Ni malam ni kira okey lah. Kalau siang lagi jelas lah nampak. So aku harap nampak footage dalam ni, aku harap tak gelap sangat. Tak payah cakap, tutup je. Putih je. Depan sikit hari ni. Curah sikit. Masuklah No, sikit ah? tepi. Patut dia pasal wiper ni bagi clear sikit. Dia macam Ni ada kau ni sikit. dia macam ada hujan-hujan. Tak payah, cik panjat nampak tak tahu. Okey ni lah. Lompat. Kejap. Ni macam ni. Tengok ni first time nampak dia takut sebab macam ni. Kita dua je yang behavior. Dia semua tak good. Senang. Dah lupa Abi. Anak ni juga. Cuba lah pindah sini. Sebab ada ni. Dia jangan sorry dekat ni. Sampai sini. Bye. Kawan tengah Tengoklah keliling, mana boleh tengok atas tu je. kan ada video. Tengok dah ada video nanti. Tak boleh, dia kena POV, dia kena rasa sendiri. Dah tak nampak dah sebab berkabus. Di belakang ni baru nampak gayat sikit. Sabar Dah lagi. Kalau dia cerita. Kau. So kita orang dah sampai stesen pertama. Kita nak pergi ke stesen seterusnya. Are you guys ready? Are you ready? Tak. Noah ready? You guys ready? Dia. Nanti depan, tadi. nanti kat depan sana tu duduk sini sikit tau. Lompat-lompat sikit. Oh. Comel. Antara tu lah. Hotel Dia sebab malam, so dia tak nampak sangat. Lagi satu kat sini berkabus. Kita orang pun tak boleh nak buat apa. So kat atas nanti, aktiviti kita orang, kita nak main mahjong kan? Solitaire. Noah? Memang relax. Cakaplah something Noah. something. No benci daddy. Tengok yang muka dia dah lama. Dia yang ajak kan, nak sangat kan? Aisyah mana naik kan? Aisyah mana naik? Aisyah sama Musafa tu je. Dekat premium outlet tadi. Oh, dia ke? Yang tangan hanya ada dia lah. Tak lah yang gambar video tu situ. Tu mau kerja. Tinggi weh. Kita orang tinggi sekarang ni weh. Bawa kek lah. Tak lagi. Dapat je. Tak lagi. Oh, dia dah ambil ni. Kosek weh lah. Oh, tengok. Tengok dekat tangan kita macam ni.
Yang laju ni. Gila weh. Oh, tinggi weh kita. Lepas lah kat ibu tak ada benda ni. Sama. Yeah, finally Noah Pada nampak lama. bersuara. Pergi hotel tu. Noah pun tak takut. Tengok mak dia takut. Oh, belakang ya Allah cantiknya. Cantiknya belakang ya Allah. Mana tengok. Oh. Ya. Ya Allah cantiknya. Ya Allah cantiknya. Dah, tengok bawah dah. Tadi terlalu dah. Oh, tu tak bawah kaki tu. Kan ambil gelas ni. Itu lah. Dah bawah ni. Oh, cantiknya. Yeay, Turun. turun. Turun pula. Oh, siapa punya idea lah buat benda ni? Maple lah. Ketal lutu. Kasut balik. Dia standby bangun. Dia kena standby bangun. Dia nak sampai kena diri dulu. Cepatlah letak sini. Siapa yang takut? Letak sini cepat lah. So guys, sampai dah kita orang. No, kita kat mana tah? Okey tak gaya? Takut. Yang naik apa? Balloons pun takut kita tak naik benda ni. Bergerak pula tu. Dia ada vibe macam kat London ni. Tak nak takut lagi. Penakut lah dia ni. So guys, kita orang punya penat semalam tak habis lagi. Hari ni wife aku pula kena test dia punya tahap keberanian dia. Dia tak pandang. Dia tak pandang kiri kanan atas bawah pun dalam kabel car tadi. Tengoklah tadi belakang kiri kali pusing. Sebab tu kita orang punya part 2 ni dia macam tiba-tiba sangat. Kita orang sepatutnya pergi Melaka hari ni. Tapi disebabkan kita orang keluar tadi pun waktu yang tengah jam. So kita orang tak nak habiskan masa atas jalan. Kita orang pun datanglah Genting Highland ni. Ya, kita nak Kan? memang on the way ke sana dah. Tapi disebabkan jalan tu jam sangat. So kita orang tak nak habiskan masa kita orang dekat atas jalan je. So kita orang decide cari yang paling dekat which is Genting. So kita orang datang sini. Sepatutnya kita orang tak ada part 2 pun. Tapi disebabkan kita orang keluar juga hari ni, record je lah kan. So korang layan je lah. Level 1. Ni. Macam Tony Stark Ellen. Ni patut tukar Stark Industry. Macam dekat. Ni you akhir ni. Ya ni. Ni macam like turun ke bawah macam lah. Eh. Okey jom. L1. Dia tengah keluar minggu. Oh, bukan. Lagi tandas. Aisyah pun lagi tandas. Aisyah pun Aisyah tengah dapat guys. Aisyah pun nak pergi tandas. Kesian dia. So guys, wife aku ni minat sangat dekat Aisyah Habsyi dengan cupcake Aisyah. Sebab aku boleh kata sedikit dia punya knowledge semuanya dia dapat daripada cupcake Aisyah, daripada Aisyah Habsyi. Pergi sana Aisyah Habsyi, pergi sini Aisyah Habsyi. Kami comel. Kita orang lost guys. Kita orang cari apa ke nama kedai tu, Haiti kot. Tapi tak jumpa. Tempat ni besar gila. Aisyah, Jumpa tak? kita tadi sini, kita kena ke sini lagi. Kita tadi sini yang itulah terhenti. Haiti. Kita nak pergi sini, Haiti, tapi kita orang sesat guys. Now kita orang dah jumpa dah jalan yang sebenar. Let's go.
So yummy. Hi handsome. Oi jelek. Oi. So guys, aku baru teringat yang masa kita orang jalan-jalan dekat KL semalam, sebelum kita orang nak naik LRT tu, tempat menunggu tu, Noah jatuh tau. Dia jatuh tangga. Aku dapat Nanti kita gambar. insert gambar. Ni gambar dia sebelum beberapa saat sebelum dia jatuh tangga. Dan Tidak ada orang. aku nak tunjuk. Oh, ready. Tengok dia punya kepala. Kesan dia jatuh semalam. Tapi dia okey. Dia good boy. Sana. Ni. Kau khawatir tak tahu volume. Oh ni kau belakang ke? Tengok. Bersungguh-sungguh lah nak buat thumbnail YouTube. Gambar depan ni. 9, 8, 7, 6. Kita nak masuk mulut kucing guys. Oh my god. Busuknya. Masuk je dalam ni, aku rasa macam aku dekat London. Sebab vibe dia Apa nak? lain macam tu. Patutlah guys. Aku tengok banyak dah tutup. Dah pukul 10 lebih. Patutlah. Kalau tak tadi nak bawa Noah masuk Jurassic. Ha. Masih takutnya lah. Kan Noah? Oh. Tak nampak. Oh dah nampak dah. Ha, apa tu? Dinosaur. Aku rasa aku perlukan aku punya energy booster. Now kita orang nak pergi 7-Eleven kejap. Nanti korang tahu apa aku punya energy booster aku. So ni aku punya energy booster aku. Aku kalau pergi jauh-jauh, memang air ni kena ada. Bukan setakat pergi jauh-jauh. Kalau aku pergi mana-mana sekalipun, air ni memang aku kena beli. Sebab ni boleh buat hilang ngantuk lah bagi aku. Tak. Go kat daddy go. Go kat daddy go. Bukan, tu Petron. Dekat Petron. Petron. Makan dekat bawah. Dekat Biasa lah dia punya sejuk. Alright guys, so kita orang dah pun jalan-jalan kat sini. Aku pun tak tahulah apa panggil tempat ni. Now kita orang nak turun balik. Let's go. Allah, sejuk siut. Tadi boleh kacau ni. Let's going down. Laju ya Allah. Subhanallah. Ni yang dorang yang baru sampai ni. Macam mana nak turun balik ni? Tidur sini kot. Oh. Oh, laki tadi silap duduk ni. Kau tengok ni. Boleh. Boleh. Kita buat ni. Antara dua. Antara gadis aku tahu. Dia nipu. Ha? Nipu. Apa
apa dia? Tadi tak suara. Why now? Sikit kepala kat atas. Allah siap dia. Bongok tu. Oh, naik toilet lagi. Dalam tu dah panas tak? Tak nak. Ada kot. Memang betul-betul dia punya kau ni. Kau tu pernah takut. Masa rekan aku masa kecil lagi dulu dengan reka. Ya Allah dia pergi gitu ya. Dah takut gitu lah. Suara dia jenis lembut sikit. Cakap pun slow je. Aduh. Whoop. Eat up. It's time to whoop. Eat up. Noh, ikan mami. Aku ikut shortcut. Alright guys, so tu je lah vlog untuk kali ni. Sebab tak banyak pun yang aku shoot and kita orang just nak enjoy je masa ni. But thank you for watching and don't forget to subscribe. Jumpa korang dalam next vlog aku, insya-Allah. Bye.